Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So, hari ni kita nak tengok gabungan transformasi. Okay, jadi kita ada T. T ni merujuk kepada translasi 2, negatif 4. Okay, nombor yang ke atas ni positif, pergerakan dia mestilah ke kanan. Okay, dan nombor yang kat bawah ni negatif, jadi pergerakan dia mestilah turun ke bawah. Okay, so 2 ke kanan, 4 ke bawah untuk translasi. Seterusnya, kita ada R. Transformasi R ni adalah putaran 90 darjah lawan jam pada pusat negatif 22. Okay, so gabungan transformasi yang soalan ni minta kita buat adalah RT. Okay, kalau gabungan transformasi, okay, student kena tahu walaupun R tulis kat depan, tapi bukan R yang kita kena buat dulu tau. Kita kena buat yang di belakang dahulu. So, T dekat belakang, so T ni yang kita buat first. Dan R ni kat depan, R ni yang second Okay, so T ni adalah translasi. Jadi untuk titik D ni kita kena buat translasi 2, negatif 4. So mula-mula dari titik D ni, objek dia, kita gerak 2 kotak ke kanan. Kemudian negatif 4 kan, turun ke bawah sebanyak 4 unit ataupun 4 kotak. Okay, so yang ni transformasi yang pertama lah, D prime kat sini Koordinat dia adalah pada X negatif 4 dan Y negatif 3. So kita tulis siap-siap kat sini. Koordinat yang pertama negatif 4, negatif 3. Okay, sekarang kita baru buat yang ni lah. Yang first ni kita dah buat dah. Lepas dah buat first, baru kita buat yang second. Yang second ni adalah R. R adalah putaran. Putaran 90 darjah lawan jam. Cikgu akan tunjukkan nak buat putaran ni guna pembaris. Okay, pembaris segitiga macam ni. Okay, kita akan guna pembaris segitiga macam ni Kita tengok terlebih dahulu, pusat dia adalah negatif 2, 2. So ni negatif 2, ni 2. So yang ni pusat dia Langkah pertama, hubungkan D prime ni tadi dengan pusat putaran. Okay, gariskan dulu. Okay, dia nak 90 darjah tapi dia nak lawan jam. Okay, so bila lawan jam daripada D prime, okay, dia akan pergi ke arah sini sebab lawan jam Gunakan pembaris segitiga ni. Yang bucu ni kan, ni yang bucu ni letak dekat pusat macam ni. Okay, hubungkan pusat ke D prime tu macam ni. So nampak tak? Anak panah lawan jam pergi ke sini. Okay, so kamu tengok dia punya bucu ni mesti letak dekat pusat macam ni. Dan make sure halakan ke D prime tadi. So kita tahu pembaris segitiga ni bentuk dia kan 90 darjah kan, bentuk L. So bila dia putar ke arah sini, letak pembaris ni ikut hala arah lawan jam. So dia punya putaran tu akan menghala ke sini. Bilangan kotak dia mesti sama panjang. Okay, mesti sama panjang. So kalau dekat sini, bilangan dia daripada pusat ke D prime 5 kotak. So dia menghala ke sini 5 kotak juga. So sampai dekat sini. Okay, so alihkan pembaris, maka kita dapat yang inilah dia punya putaran dia. Okay, lawan jam bentuk 90 darjah seperti pembaris ni. So disebabkan dia menghala ke lawan jam, letak pembaris ni dekat arah sini lah. Kalau dia menghala ikut jam, baru kamu letak sebelah sana. Okay, tapi sebab dia menghala ke lawan jam, kamu kena letak belah sini, so that kamu nampak lah dia punya 90 darjah ni. Okay, dia punya 90 darjah ni. Okay, so itulah cara mudahnya kalau guna alat ni lah, pembaris segitiga ni. Okay, make sure dia punya panjang dia, kalau sini 5 kotak, sini pun 5 kotak. So cikgu dapat kat sini D prime prime dan koordinat dia 30. So cikgu pun tulis dekat sini. Okay, ke 0. Jadi dah siap.